Tuan-tuan, ini tentang sejarah kita. Sejarah yang mungkin tidak diajarkan kepada kita atau diajar dengan fakta yang salah. Perjanjian Pangkor 1874 tidak boleh dijadikan bukti bahawa British tidak menjajah Perak. Pensyarah kanan Universiti Sains Malaysia, Profesor Madya Dr. Azmi Arifin berkata, penjajahan British perlu dilihat sebagai satu proses yang berlaku secara berperingkat, bukan berdasarkan satu dokumen atau peristiwa sahaja. Menurut beliau, Perjanjian Pangkor merupakan antara fasa awal yang membuka ruang kepada penguasaan British di Perak. Antara bukti yang perlu dilihat, katanya, ialah kewujudan sistem resident British yang nasihatnya wajib dipatuhi, pengenaan cukai serta tindakan terhadap pembesar tempatan yang kehilangan hak tertentu dalam kutipan cukai. Penjajahan Pangkor ini baru satu fasa yang membuka pintu pada proses penjajahan, katanya ketika muncul dalam podcast khabarnya. Azmi turut mengkritik kecenderungan melihat sejarah berdasarkan satu naratif sahaja, khususnya tafsiran yang memihak kepada British. Beliau menegaskan, sejarah penjajahan Perak perlu diteliti secara menyeluruh, merangkumi aspek ketenteraan, pentadbiran ekonomi dan perubahan kuasa. Kesimpulannya, Perjanjian Pangkor bukan penamat cerita. Sebaliknya, ia antara titik awal pengukuhan kuasa British di Perak. Apa yang diberitahu oleh Prof. Azmi perlu kita sampaikan kepada anak-anak kita, agar mereka terus mencari makna di sebalik sejarah ini. Sekian. Marilah mari pergi mengundi, jangan lupa kewajipan pada negara. Jangan lupa keluar mengundi.